Orang ni sangat-sangat simple, sangat-sangat humble, tapi own a car dealership dan juga lawyer. Ellie, saya ingat Ellie cakap saya tu. Tengok Cik Bijan, kat dia depan belakang. Lawyer, dealer. Lawyer, dealer. Lawyer, dealer. Klien ni, dia adalah lawyer dan juga owner car dealership, and dia datang dekat kita nak shopping. Dan end up, Alhamdulillah, dia shopping RM15,000 dalam tempoh short period 20 minit, 30 minit je rasanya. Setengah jam je. Sebab memang pendek sangat. Kejap je, kejap. Tapi orang ni sangat-sangat simple, sangat-sangat humble, tapi own a car dealership dan juga lawyer. Ellie, saya ingat Ellie cakap saya tu. Tengok Cik Bijan, kat dia depan belakang. Lawyer, dealer. Lawyer, dealer. Lawyer, dealer. Lah atas bawah. 20, 15, 7, 22. RM22,500. Lah backpack tu. Lama lah siut nak jual backpack tu. Dah lah backpack tu baru. Condition memang baru, memang like new. Cuba cerita sikit Rabi, apa kejadian dengan Datin ni? Okay. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Boleh juga. Datin lah, kita menghormati Datin. Betul lah, but she's very humble. Dah hujung-hujung dah nak bayar baru kita tahu dia Datin. Itu pun tahu sebab daripada name card kan? Name card Kalau tak memang dia tak baik. Dia sangat-sangat humble. Dia sangat relax. Husband dia datang duduk sini lepak macam tu je. Lepas husband dia kata, ni macam lama je ni. Saya tunggu kat bawah minum kopi lah. So dia turun bawah. Datuk tu turun bawah. Dia lepak-lepak kat bawah. And then the wife lah, dia punya Datin tu shopping kita. Dia cari Lady Dior Mini warna hitam, silk hardware. Gold hardware. Dia nak silk hardware. Gold hardware. Sebab dia memang pakai gold je. Dia memang pakai gold for everything kan. Amazing. Lepas tu dia kata kalau boleh I memang nak gold je. Tapi dia tak ada gold, kita ada silver je. Lepas tu saya cakap lah tak apa, saya boleh carikan. Dia kata alamak. Tapi dia duduk mana ni? Dia duduk Penang, tak silap saya orang. Dia macam tu lah, dia duduk Penang. Tapi dia macam selalu je datang sini. Cuma time tu dia nak lah bawa bag tu kan. Dia kata kalau tak ada tak apa lah. Orang-orang sana memang kaya-kaya Penang piau mana punya. Lepas tu Bila saya dah cakap dekat dia, memang tak dapat hari ni. Kita boleh dapat pun mungkin seminggu lah macam tu. Dia kata kita tak apalah, tak ada masalah. Lepas tu dia pegang lah. Dia pegang juga kan Mini tu kan. Dia pegang Mini. Sekejap. Dia nak small. Dia nak small. Ingat tak? Dia nak small. Dia nak small Lady Dior. Tapi kita ada Mini Lady Dior. Lepas tu silver hardware pula. Dia nak gold hardware. Lepas tu saya cakap memang tak dapat. Dan dia pegang lah Mini. Lepas tu dia kata, Mini ni pun macam comel juga kan. Macam kena je kan. Memang kena. Takkan cakap tak kena. Siapa yang potong cakap gold better, aku tumbuk masa dia tu. Kan? Memang kena. Kau kena ingat je. Saya dengan Rabi, prinsip kat sini simple je. Klien tak suka, kita suka kan. Kalau klien suka, kita iya kan. Tu je. Tak juga. Tapi kadang ada lah satu benda. Buat je apa sih suruh. Ada satu benda lah yang tak lah sangat. Lepas tu time tu ada saya dengan Ellie pula, kita dua je. Dua-dua memang naik. Dia pula ni, dia pula jenis yang saya rasa dia tak kisah pun nak spend ke apa. Dia just perlukan validation je. Kata okey aku ons. Dia macam tu. Saya dengan Ellie. Lepas tu dia jawab, Tok, memang cantik Datin. Memang kena dengan Datin. Dia tukar karakter lah. Rabi dah bukan Rabi lah time tu. Rabi dah time tu dah masuk setan dah agaknya. Dia naik share. Tapi memang kena dengan dia. Memang sesuai. Tak ada masalah. Sebab Lady Dior Mini dengan ni, dia macam tak jauh pun. One puff je. Sikit je. Lepas tu jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%. Installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.